Jalan sama-sama. Dulu sebelum kahwin bekal main pegang tangan, menitik-nitik peluk. Naik motor tu kalau nak pakai helmet tu, ya Allah, tiba-tiba dah jadi OKU dah perempuan tu. Dah tak teraya nak pakai helmet sendiri. Lelaki tu kena pasangan selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hati-hati takut terhentak kepala otak dia tu. Lepas tu zap, you okey, keletap, okey. Naik motor punya rapat peluk 7 orang dia duduk belakang. Bila dah kahwin, tak adalah. Aduh, macam penguin bini buat barang. Allahu Akbar. Kadang-kadang isi kata, bang, ingat nak pergi pasar lah bang, nak beli barang-barang dapur dah habis. Kau ni pasar, kau tak nampak ke aku tengah rehat ni? Nampak, marah. Cepatlah, kan lambat siap bang. Yalah, cepat, nak melawa sangat. Naik kereta. Tap, tayar bocor. Kau lah musibat betul. Dengar dia marah bini dia tu. Selama ni elok tayar kereta ni bocor, kau lah punca. Mana tu? Dia kena marah. Cuba tenang, relax, jalan sama-sama. Bang, nak pergi pasar boleh tak? Nak beli barang apa dah habis? Boleh. Ke mana juga sanggup abang bawa. Ke hati sayang pun abang sanggup. Wah, macam tu. Dah siap ke belum? Kejap nak pakai tudung sekejap. Jangan lawa sangat. Nanti kan semua orang nak kat isteri abang ni macam mana? Kesian abang. Abang ni pasar je kot. Dia pun siap. Naik motor, naik kereta. Tolong tarikkan tali pinggang tu. Keletap. Tarik tali pinggang keletap. Dah ready? Dah bang. Lepas tu bang. Salah pegang pula. Terpegang peha isteri. Abang ingat dia tadi. Ada-ada je lah. Mesra. Pun bawa. Tap. Tayar bocor. Kenapa bang? Tayar bocor. Isteri cakap, alah bang, ni semua salah saya kan. Tiba-tiba lah bocor. Sama ni tak bocor. Alah, dah nak jadi. Buat macam mana? Turun. Kenapa turun? Dia turun, suami pun turun. Kunci alam. Tak apalah, nanti kita panggil lah towing mana-mana, repair kereta ni. Jom kita jalan kaki. Kita pun dah lama tak jalan sama. Jalan sama pergi pasar. Tak adalah jauh sangat, dalam 30 km macam tu. Sampai pasar dah tahu pun orang lah. Kan dia jalan tu sambil tengok. Ingat tak dulu kita naik motor? Ingat tak kita pernah accident kat sini? Lah, helmet abang pun ada lagi situ. Dapat contohnya lah.